Okey tuan-puan, hari ini saya nak ceritakan tentang emas ni bagus dari sudut nak mengawal duit kita daripada bocor. Saya tunjuk contoh kepada tuan-puan. Dalam wallet saya ni ada kepingan emas 5 gram. Kepingan emas 5 gram ni saya simpan sejak daripada tahun 2014. Kepingan ni selamat dalam wallet saya, yang mana saya tak fikir pun untuk saya belanjakan ataupun saya jual. So, di sini tuan-puan nak menunjukkan bila saya tukar duit jadi emas, saya akan lupakan untuk membelanjakan duit tu. Sedangkan emas ni adalah duit yang sebenar. Cuba tuan-puan bayangkan duit yang kita simpan dalam wallet tuan-puan, semakin lama kita simpan dalam wallet, duit tu makin lama makin berkurangan. Wallet kita ni hanya sekadar tempat persinggahan. Daripada bank dia datang, masuk ke dalam wallet, daripada wallet dia keluar balik kepada bank. So, untuk tuan-puan yang ada masalah, tak boleh simpan duit sentiasa bocor, saya nasihatkan kepada tuan-puan tukarkan duit tu jadi emas. InsyaAllah tuan-puan, daripada tahun 2014 saya simpan emas ni dalam wallet saya, sampai hari ni tuan-puan sudah 12 tahun saya tak fikir pun untuk jual emas ni. So daripada situ duit kita selamat daripada masalah bocor. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak tukarkan duit jadi emas, isi back service dekat bawah ni. InsyaAllah saya akan bantu tuan-puan untuk menabung emas dengan Public Gold. Jangan lupa follow saya, info emas dan juga kewangan.